saya bahagia? Bahagia tengok pada keadaan. Bahagia itu subjektif. Hidup mestilah kena bahagia. Apakah erti bahagia bagi anda? Baru-baru ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT mengumumkan senarai 10 bandar paling bahagia di Malaysia bagi tahun 2026. Antaranya ialah Dabung Kelantan, Kluang Johor, Kuala Terengganu, Bandar Lipis Pahang dan Marang Terengganu. Bandar-bandar ini dinilai berdasarkan tahap kesejahteraan dan kualiti hidup penduduk setempat. Bila kita dengar bandar paling bahagia ni, terlintas satu soalan. Jika tempat mereka ni bahagia, bagaimana pula dengan kita? Adakah bahagia ni bergantung kepada persekitaran, lokasi, tempat tinggal atau cara kita melihat kehidupan? Jadi, bagaimana kalau kita tanya orang ramai berkenaan definisi bahagia ni? Macam mana? Saya rasa bahagia tu pada saya kita lengkap semua benda lah. Cukup semua benda. Emosi kita, family kita, kita punya keperluan hari-harian. Life dia tu happy sentiasa. Sama ada dia seorang pelajar, pekerja, dia boleh meneruskan hidup dia tanpa tekanan. Mana kata dia tak ada depression, dia boleh bersama kawan-kawan, bersama family. Konsep bahagia ni kalau dia buat 5 suruhan Allah, yang paling penting dia jaga solat, lepas tu dia selalu berdoa. Kalau dia rasa gelisah ke, dia rasa macam hati dia rasa macam was-was lah, so dia selalu cari Allah. Macam orang cakap lah kan, wang semua duit. Tapi bagi saya tak juga. Kadang kalau kita tengok sekarang kan, orang jalan-jalan kat sini pun boleh dikategorikan sebagai pasangan bahagia. So pada saya bukan pada duit jugalah. Dia banyak aspek yang boleh membawa kepada bahagia. Pada saya pula, dia more kepada macam family lengkap. Bila family lengkap, everything bahagia. Bahagia tu datang dalam bentuk kesihatan. Contoh macam kita tak perlu risau kita sakit apa. Macam kita boleh spend time dengan to the most ability lah. Lepas tu ketenangan juga, tak perlu risau pasal anything to live our life. Hidup dia macam banyak happy, tapi kalau macam pura-pura bahagia pun ada juga yang selalu macam bersendirian. Tapi kadang-kadang orang yang bersendirian tu macam dia banyak cakap, tapi same time nampaklah macam dark side dia macam selalu macam diam, tiba-tiba ada yang dia berfikir something, itulah macam kita fikir. Tapi kalau bila kita tegur dia, tak ada apalah, macam tu. Kita boleh tengok dengan cara dia bertingkah lah kan. Kalau seorang tu kita boleh tengok kan, kalau orang tu gelak tu dia ikhlas ke tak, dia jujur ke tak kan. Kadang macam tengah borak-borak tiba-tiba dia macam terus tak senyum kan. Itu maksudnya kita boleh tahulah dia ada something yang dia nyorokkan. Kalau kita dengar dia bercakap kan, macam kita dapat dengar yang dia sangatlah positif, macam dia tak rendah-rendahkan orang, dia bahagia, dia tak banding diri dengan orang lain lah. Daripada pandangan orang ramai berkenaan bahagia ni, sebenarnya makna dia adalah subjektif dan luas. Ada yang mengaitkannya dengan perhubungan, tapi ada juga yang melihatnya daripada sudut kesihatan, dan ada juga yang merasakan bahagia ini sekadar kehidupan yang cukup. Tapi apa pula takrifan sebenar bahagia daripada sudut psikologi? Jom kita tanya pakar. Dalam psikologi dia ada 3 elemen kita lihat, iaitu salah satunya adalah emosi. Yang kedua adalah berkaitan dengan pemikiran, dan yang ketiga adalah tingkah laku. So bila kata dia sudut emosi, kita boleh gambarkan orang yang bahagia ni, dia gembira, dia banyak rasa bersyukur. Dan yang ketiga yang paling penting sekali, dia tahu macam mana nak bertenang. Tenang. Yang kedua adalah dari segi pemikiran. Pemikiran dia pula, kalau kita tengok orang yang bahagia ni, dia ada matlamat hidup. Okey. Dia tahu apa benda nak buat dengan kehidupan dia. Dan yang ketiga, melalui tingkah laku yang dihasilkan adalah tingkah laku yang positif. Okey, yang mana menjurus kepada menjaga kesihatan dia dan juga menjaga harmonian hidup dia. Dia kena diterimalah oleh masyarakat. Dia perlu rasa dia dihargai. Dia boleh mengawal emosi dia
supaya dia tampil dengan emosi-emosi yang positif. Dan yang keempat last sekali adalah dia mempunyai matlamat ataupun tujuan hidup dia. Itu penting. Okey, keempat kriteria ni adalah ukuran seseorang itu bahagia ataupun tidak. Definisi bahagia itu mungkin berbeza-beza. Namun, individu itu sendirilah yang berhak untuk meletakkan kebahagiaan itu di mana. Bahagia adalah ketenangan yang bermakna. Seseorang yang ada matlamat hidup mampu mengurus emosi dengan baik serta yang paling penting adalah bentuk penerimaan kepada diri sendiri. Anda pula bagaimana? Adakah anda bahagia?